Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Afifah Izzati binti Muhammad Nazri, nombor matrik P157374. Pengenalan kepada pendidikan. Pertamanya melalui perspektif masyarakat, ia dilihat sebagai proses pewarisan atau penyaluran kebudayaan oleh generasi tua kepada generasi muda secara berterusan untuk memastikan masyarakat kekal hidup. Manakala melalui pandangan individu pula ialah proses membangunkan dan mengelak potensi-potensi tersebut untuk membina kemahiran tertentu untuk memastikan kehidupan manusia berjalan dengan sewajarnya. Definisi bagi pengurusan ataupun pentadbiran pula disamaertikan dengan melaksanakan keputusan dan tindakan yang telah dipersetujui oleh pihak atasan mengikut langkah-langkah yang telah ditetapkan. Selain itu, menurut Kenali 2017, pengurusan juga merujuk kepada organisasi dalam struktur hierarki di mana individu yang memegang jawatan yang lebih tinggi dalam struktur dan mempunyai lebih banyak kuasa serta tanggungjawab berbanding individu yang memegang jawatan yang lebih rendah dalam sesuatu struktur. Kecekapan dan keberkesanan pengurusan adalah sebagai aspirasi untuk menempuh pendidikan abad ke-21. Faktor kecekapan dan keberkesanan ini dapat dilihat melalui pengurusan yang teratur dari segi pentadbiran sekolah, kebijaksanaan guru besar atau pengetua dalam pengurusan sekolah. Selain itu, dapat diperhatikan melalui kebolehan dalam menyampaikan ilmu dan sifat tanggungjawab dari guru yang memainkan peranan yang penting bagi memastikan kecekapan dan keberkesanan pengurusan pendidikan. Oleh itu, kajian ini kami jalankan bagi melihat impak faktor kecekapan dan keberkesanan pengurusan pendidikan kerana ia dapat membantu menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan yang seiring dengan tujuan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 sehingga 2025. Setelah kita memahami dengan bahagian sebentar tadi, izinkan saya meneruskan dengan konsep dan definisi pengurusan pendidikan. Pengurusan pendidikan ialah salah satu proses sistematik yang melibatkan beberapa aspek utama termasuk perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian. Kesemua elemen ini bertujuan untuk memastikan keberkesanan sistem pendidikan agar dapat memberikan impak yang positif kepada pelajar, guru serta keseluruhan institusi. Antara fokus utama dalam pengurusan pendidikan ialah menyusun hala tuju institusi melalui perancangan strategi yang merangkumi visi, misi dan objektif. Selain itu, pengurusan sumber manusia yang baik juga memainkan peranan penting. Ini termasuk aspek seperti penempatan tenaga pengajar yang strategik, latihan bagi meningkatkan kemahiran serta inisiatif seperti program pembangunan guru baharu yang bertujuan meningkatkan kecekapan tenaga pengajar. Seterusnya, penilaian prestasi pula menjadi asas kepada proses penambahbaikan yang berterusan dalam sistem pendidikan. Dengan adanya penilaian yang menyeluruh, kelemahan dapat dikenal pasti dan diperbaiki manakala kekuatan dapat dimanfaatkan untuk mengukur kualiti pendidikan. Di samping itu, pembangunan profesional guru dan pelajar secara holistik turut menjadi keutamaan dalam pengurusan pendidikan. Ini kerana pembangunan menyeluruh bukan sahaja merangkumi aspek akademik tetapi juga perkembangan sasiah, kepimpinan dan kemahiran insaniah yang diperlukan dalam kehidupan seharian. Pengurusan pendidikan efektif juga berperanan dalam menyokong Pelan Pendidikan Malaysia 2026 hingga 2036 dengan menekankan aspek kompetensi, autonomi dan nilai abad ke-21. Baik, saya akan teruskan dengan bahagian isu-isu dalam sistem pendidikan di Malaysia. Yang pertama, isu kepimpinan yang lemah. Pimpinan sekolah yang kurang tegas dan tidak strategik menukarkan usaha membimbing guru dan pelajar ke arah matlamat pendidikan. Birokrasi pentadbiran. Prosedur pentadbiran yang kompleks dan lambat menukarkan kelulusan serta inovasi di peringkat sekolah dengan kuasa autonomi yang terhad. Sekolah tidak dapat bertindak pantas mengikut keperluan tempatan. Yang ketiga, pengurusan sumber manusia. Penempatan guru yang kurang sistematik menyebabkan kualiti pengajaran terjejas ditambah pula dengan kekurangan latihan profesional yang berterusan. Pendidikan abad ke-21 memerlukan pendekatan strategik yang merangkumi latihan berkala dan sokongan pembangunan kerjaya untuk guru. Yang keempat, pemantauan prestasi. Fokus pemantauan prestasi lebih tertumpu kepada dokumentasi berbanding pencapaian sebenar. Terusnya, pengurusan kewangan juga dapat mempengaruhi ketidakseimbangan dalam peruntukan bajet menyebabkan beberapa sekolah mengalami kekurangan sumber manakala sebahagian lagi menerima peruntukan berlebihan. Bajet RM64.1 bilion dalam belanjawan 2025 perlu diurus secara telus dan efisien agar program pendidikan serta pembangunan sekolah berjalan dengan lancar. Saya akan teruskan dengan bahagian penyataan masalah dalam pengurusan pendidikan di Malaysia. Masalah yang pertama, kekurangan kepimpinan berwibawa. Pimpinan yang lemah dalam institusi pendidikan menjejaskan operasi dan pencapaian matlamat sekolah. Tanpa kemahiran yang baik dalam membuat keputusan, pembimbing guru dan pelajar serta mengurus sumber sukar untuk mencapai matlamat kolektif dan membina budaya kerja yang positif. Akibatnya, prestasi pelajar merosot dan sekolah menjadi kurang berdaya saing. Terusnya, pentadbiran terlalu biokratik. Prosedur pentadbiran yang panjang dan kompleks menyukarkan tindakan segera dalam pengurusan pendidikan. Kelulusan program mengambil masa yang lama menyebabkan pelaksanaan terganggu. Selain itu, guru sering tertekan dengan bebanan tugas pentadbiran yang terlampau banyak. Lain itu, pengurusan sumber manusia yang tidak strategik. Penempatan guru yang tidak selari dengan kepakaran mereka memberi kesan kepada kualiti pengajaran. Pelajar mengalami kesukaran dalam memahami subjek kerana guru tidak berada dalam bidang kepakaran mereka. Selain itu, kurangnya peluang pembangunan profesional menyebabkan guru kurang bermotivasi dan dalam jangka masa panjang, kadar keciciran guru semakin meningkat.
Akhir sekali, pengurusan sumber manusia yang lebih strategik adalah langkah penting dalam mencapai pendidikan yang lebih berkualiti dan berdaya saing. Kajian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana kecekapan dan keberkesanan pengurusan pendidikan memberi impak terhadap sistem sekolah. Kumpulan kami menggunakan pendekatan kuantitatif melalui soal selidik kerana ia membolehkan kami mengumpul data dari pelbagai latar belakang guru dan pentadbir sekolah secara sistematik. Seramai 70 orang responden telah terlibat dalam kajian kami ini dengan majoriti berumur antara 20 hingga 39 tahun. Guru biasa merupakan kumpulan terbesar dan lebih 2/3 responden mempunyai pengalaman kurang dari 10 tahun. Selain itu, kebanyakan responden berasal dari sekolah luar bandar. 5 faktor utama yang menjadi indikator dalam meneliti faktor kecekapan dan keberkesanan pengurusan sekolah ialah kepimpinan yang cekap, sistem kewangan yang terurus, komunikasi jelas antara pentadbir dan guru, infrastruktur yang kondusif serta penglibatan guru dalam membuat keputusan. Nilai min kesemua item melebihi 4.3 menunjukkan tahap persetujuan yang tinggi dalam kalangan responden. Selain faktor utama tersebut, responden juga turut memberi pandangan masing-masing terhadap faktor yang perlu diberi perhatian selain yang dinyatakan dalam kajian kami. Antaranya ialah penglibatan PIBG yang lebih aktif, budaya kerja yang positif, kecekapan pihak JPN dan PPD, pengagihan tugas secara adil serta peningkatan latihan kepada guru dan staf pentadbiran. Seterusnya, terdapat 5 cabaran utama yang dikenal pasti dalam pengurusan sekolah menurut dapatan kajian. Antaranya termasuklah beban tugas guru yang terlalu tinggi, kekurangan sumber kewangan, kekurangan tenaga kerja sokongan, kesukaran mematuhi perubahan dasar pendidikan yang kerap, serta isu komunikasi antara guru dan pentadbir. Nilai min bagi kesemua item ini melebihi 4.1 dengan beban tugas guru mencatatkan nilai tertinggi iaitu 4.37 yang menunjukkan tahap persetujuan yang tinggi dalam kalangan responden, dan responden menunjuk bahawa cabaran-cabaran ini memberi kesan besar terhadap keberkesanan pengurusan sekolah. Selain daripada cabaran utama ini, terdapat juga cabaran lain yang diketengahkan oleh responden dalam kajian kami. Antaranya, kurang kerjasama dan penglibatan ibu bapa, terlalu banyak sistem yang diguna pakai, masalah disiplin guru dan pentadbir sekolah, kekurangan pengalaman guru baharu dan masalah disiplin pelajar. Kajian ini mencadangkan beberapa langkah penyelesaian bagi meningkatkan kecekapan pengurusan sekolah. Yang pertama sekali adalah dari segi kepimpinan, iaitu latihan kepimpinan profesional perlu dijalankan secara berkala dengan pemantauan yang konsisten. Yang kedua pula adalah dari aspek komunikasi antara pentadbir dan juga guru, di mana mesyuarat yang lebih terancang serta komunikasi dua hala adalah sangat penting antara guru dan juga pentadbir untuk mengelakkan salah faham. Yang ketiga pula adalah isu beban tugas guru yang boleh ditangani dengan agihan tugasan yang lebih adil berdasarkan kemahiran serta pelantikan mentor dan menti pegawai sokongan. Dan yang keempat adalah penglibatan ibu bapa juga perlu dipertingkatkan melalui program sekolah terbuka dan juga galakan penyertaan dalam PIBG. Selain itu, dari sudut sistem, penyelarasan sistem pengurusan perlu dibuat agar lebih fleksibel dan mesra pengguna serta memberi autonomi kepada sekolah untuk memilih sistem yang sesuai. Seterusnya, etika dan budaya kerja profesional perlu ditekankan melalui kursus sahsiah dan integriti, manakala latihan profesional boleh dijalankan melalui in-house training dan bengkel praktikal. Akhir sekali, bimbingan kepada guru baharu sangat penting melalui sistem mentor-menti yang sistematik agar mereka lebih yakin dan kualiti dalam pengajaran. Namun begitu, kajian ini mempunyai beberapa batasan, antaranya saiz sampel yang terhad kepada 70 responden luar bandar serta penggunaan soal selidik atas talian yang kurang menyeluruh. Kajian juga tidak melibatkan pelajar dan ibu bapa yang sebenarnya penting dalam memberi gambaran menyeluruh terhadap keberkesanan pengurusan. Dan sebagai cadangan, kajian masa depan disarankan untuk menggunakan kaedah campuran dan melibatkan pelbagai pihak agar dapatan yang diperoleh lebih holistik dan mencerminkan realiti sebenar di sekolah. Dan kaedah seperti tumbual, perbincangan kumpulan fokus serta penglibatan pelajar dan ibu bapa boleh memperkayakan perspektif dan menambah ketepatan dalam menilai kekuatan serta kelemahan sistem pengurusan pendidikan. Assalamualaikum, nama Nur Ifa Akila binti Supian, nombor matrik P157454. Rumusan. Kajian ini menunjukkan bahawa keberkesanan dan kecekapan pengurusan pendidikan memainkan peranan penting untuk mencapai matlamat pendidikan di Malaysia. Keberkesanan ini dipengaruhi oleh beberapa sebab utama seperti kepimpinan yang baik, komunikasi yang jelas, penyertaan guru dalam proses membuat keputusan dan pengurusan kewangan yang teratur. Namun, cabaran seperti beban tugas guru yang tinggi, kekurangan staf sokongan, kekurangan sumber kewangan serta kesukaran untuk mengikuti perubahan dasar pendidikan masih menjadi halangan utama. Kajian ini juga mencadangkan beberapa langkah penyelesaian termasuk
memperkukuh latihan kepimpinan, mengurangkan beban tugas guru serta meningkatkan penglibatan ibu bapa dan komuniti dalam pengurusan pendidikan. Selain itu, peningkatan sistem pengurusan kewangan dan pengurangan birokrasi turut diutamakan bagi memastikan pengurusan pendidikan yang lebih cekap dan berkesan.